Okay, so hari ni kita akan update hari itu daripada episod yang pertama. Part yang pertama kita tanam saja. Hari ni part yang kedua, kita update mana pokok-pokok yang hidup dan mana pokok yang tak hidup, dan apa yang kita dah perbaharui. Sebab tak hidup tu kita tambah biji benih lain juga. Okay, kita akan update untuk daun ketumbar dan daun. Sepatutnya kita tanam asparagus, tapi asparagus tak menjadi-jadi. So kita tukar kepada daun lain ni, daun bawang rasanya, daun bawang putih. Yang ini. So yang ini okey hidup. Sepatutnya ada tanam 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, sebagai recap, ini adalah video yang lepas punya. Saya pakai gunakan fertilizer dan gunakan perlite. Lepas tu guna tanah untuk sayur. Oh, by the way, saya guna tanah ni tanah baba, jenama baba punya lah. Kemudian ini adalah anak benih ketumbar yang saya tanam dalam satu bekas asing, dan saya nak akan masukkan ke dalam bekas besar ni dengan ukuran 8 anak pokok. Sebelah kanan ketumbar, sebelah kiri asparagus. Tinggal satu pokok saja sebab dimakan oleh siput. So pokok cili daripada 3 batang. Daripada 3 batang yang kita tanam dulu tu, episod yang sebelum ni. Kalau anda terlepas juga, ini adalah recapnya. 3 balang untuk pokok cili. So saya tanamkan pokok cili dengan telur sekali kat bawah tu. Sebab follow video yang kat tepi ni, Saya tanam 3 dulu. Satu je hidup yang berjaya. So pagi tadi lupa nak buat video. Kita dah buang dia punya daun-daun lah, daun-daun besar. Daun-daun besar tu macam ni, lebih kurang saiz-saiz dia. Saiz-saiz daun ni. So daun-daun ni dah dibuang. So bila dah buang, tinggallah sikit untuk mengharapkan dia orang berbuah pula. Tak nak daun, tak nak pokok dah, nak buah pula. Yang ini sebab memandangkan hari tu tak ada, macam tak ada tumbuh apa-apa. Kita tabur je daun sadri, biji benih sadri dalam ni. Tu yang hidup. Ketumbar ke sadri tak ingat. Saya rasa ketumbar ni. Ketumbar. Dia tanam kat dalam ni. So ni sebab tabur je, tu yang dia hidup macam tu lah. Sekarang kita akan tuai. Ini kalau tengok pada episod yang hari tu, kita ada buat pasal part pertama, daun bawang putih. macam biasa kita buat recap juga. Macam ni kedudukan bawang putih. By the way, bagi siapa yang tak tahu, rasa daun bawang putih ni dia lebih kurang rasa daun kucai. Ni bawang putih dalam ni. Mostly semua hijau lah. Lepas tu sebab tak menuai-nuai, sampai ketua dah ni, sampai dah mati dah. Sebab tak tuai. So sekarang hari ni kita akan tuai. Kalau boleh tuai tu potong je macam daun bawang merah. Ini pun bawang putih pun sama, potong macam tu saja. Sebab nanti kemudian hari dia akan tumbuh balik. Plannya kita tanam sekali, boleh tuai banyak kali. So pokok daun bawang putih ni sampai botak macam ni lah, sampai kosong macam ni. Sekarang tinggal satu lagi, nanti kita akan buat lah. So untuk pokok yang kedua pula, kita akan potong kat dalam sini. Nampak tak? Okay. Kalau Sofia cukup suka Tok Umi dia masak kuih tiaw, letak daun kucai tapi tukar letak daun bawang putih. Ataupun boleh juga buat masak kicap, daging masak kicap, lepas tu letak daun bawang putih ni juga. Rasa dia lebih kurang sama macam kucai juga. So inilah dia hasil tuaian. Walaupun ada yang dah coklat-coklat sikit, tapi kita mesti boleh pakai yang hijau tu, boleh makan ni je. So yang ni pula kita kemaskan sikit untuk bersihkan dari sebarang rumput. Tapi rumput ni kena ada sikit-sikit supaya tanah ni macam segar sikit lah. Kan? Tak tahu lah betul ke tidak. Semua kita buang. Okey. Begitulah cantiknya. Okey, ini pun kita dah tuai sikit. Sebab apa, ada dah nak mati sebab terlalu besar sangat. So kita bersihkan sikit lah. Ouch. Buka pintu. Okey. Tak sini untuk menahan kesegarannya, kita tambah air dulu dan kita rendam dia nanti. Tak rendam setengah. Tapi sebenarnya boleh buang ni, buang sikit-sikit ni.
Nanti malas. So kita ambil, tak sini, kita rendam dulu. Alright, kita kasih dia tahan lama sikit. Sebelum kita ada masa lagi rajin untuk petik daun-daun coklat ni untuk buang. Macam ni, buang. So, itu saja. Kita jumpa part ketiga pula.